Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga kita berada di Cameron Highland ni. Kita beransur nak check out dah dari Dante Block ni, Dante Homestay ni, iaitu di The Quintet. Karenanya kita akan tubik makan, lepas tu akan singgah di Berincang, di satu ladang strawberry situ, dan kemudiannya kita akan beraktiviti situlah, akan buat akan buatlah apa-apa yang patut untuk kita shopping ke kejap. Lepas tu kita akan beransur balik ke rumah, beransur balik ke Kelantan, ke Tanah Merah, ya, ke Taman Teguh, Tanah Merah. Okey, tu jentera kita dah sampai. Kita nak loading kita punya luggage kita ni, insya-Allahnya. Sekali lagi ni luggage kita tu. Tu mem Amor tu sedang menunggu. Okey, passenger utama. Tuan anda jatuh kita Vespa. Dalam perjalanan keluar dari Tanah Rata menuju ke Berincang ni, lalu jalan mana ni tak tahulah. Apa nak? Kau rasa nak masuk Berincang dah ni? Masuk Berincang dah. Nak ni nak undur ni. Empat yang gadget. Tak tengok ni. Kita duduk dulu ni di lawn ni duduk mana ni? Ada Berincang dekat dengan bangun ni ke kita duduk ni? Mall ke apa? Billion. Kita duduk di Billion. Moga pada kedai makan tu penuh kasih. Singgah kafe. Okey. Nasi lemak sambal. Ingat kaitan ni. Nasi lemak sambal mak. Oh, kena beratur lagi. Adik nak adik Yumi. Nak buka mana? Titi Wangsa tu. Hotel Titi Wangsa ni. Ada je tempat nampak adik ni. Kedai makan benarnya. Ni ambil laung ni. Ketiga kita berada di Cameron Highland ni. Mari ke bazar. Okey, kita mari ke Cactus Point. Ni banyak. Dua pok 20 ya. Jom. Anturium dia panggil. Banyak macam-macam jenis pokok ada. Mas cotek dah ni. Mas cotek dia panggil Ficus religiosa. Itu dah harga 22 ya. Boleh tak pilih, nak pilih apa sini. Oh, kita tengok kaktus di ujung sana. Wow. Memang sini pusat kaktus. Oh, tu dia kaktus jom ya. Beraneka jenis, the variety of cactus around the world. Yang tu macam ulat bulu. Bosau.
Samanya. Hmm. Aloe vera. Bah, ada stereko lagi. Situ. Susu bagi-bagi anti. Hmm. Ya Allah. Kaktus ha. Berapa rial lah sosan. Ni ada kupu kat atas pun depan. Ya. Cantik. Kaktus. Yang besar. Belah sini yang kecil ha, yang kecil. Oh, puas hati tengok. Semua kaktus. Beraneka jenis kaktus. Bulu durinya, durinya. Yang sebelah sini berwarna merah. Merah. Kaktus berwarna merah. Ini warna kuning. Kuning. Oke. Yang sini warna purple. Ini warna pink. Wow, cantiknya. Nak beli? Harga RM9. Satu pasu kecil. Oh, RM9. Oh. Wow. Sebelah sini yang macam ni pula. Memang puas hatilah. Euphorbia RM30 satu. Sepasu RM30. Yang ni harga dia satu pot RM388. Tu dia sepasu RM388. Boleh kira lah. Tapi bagi peminat kaktus ni, dia tak hingga mana ni harga ni. Bermacam-macam saiz, bermacam-macam jenis. Ada. Ini harga RM5.
Welcome to Cactus Point, Cameron Highland.